saya Ain. Nak lukis apa ya hari ni? Dalam episod hari ni kita nak lukis boba. Boba. Adik-adik pergi ambil pensel, kertas dan pen sekarang. Kalau dah ada, jom. Korang kalau bulan puasa, kalau pergi bazar Ramadan, korang biasa beli apa? Kalau Ain, kalau beli air, Ain cari boba. So hari ni, sementara tunggu nak buka puasa kan, macam kita lukis boba. Boba. So, kan boba banyak jenis. Korang suka flavor apa? Ain suka taro. First, segi bulat. Tak payahlah bulat, just hijau. Right. And then, cylinder. Harus lurus. Curve. Sambung dengan yang sebelah. Lepas tu, lukis air. Kalau suka original flavor tu, yang milk tea ke, Thai milk tea ataupun flavor lain. Macam dekat tea life kan banyak flavor. Kalau suka flavor tu. So, dekat dalam ni, kita lukis air. Kita buat macam ni. Sebab nak bagi nampak ada spacing kan. So, kita dulu air. Macam ni. Air. Tak apa. Kalau dia tak sama pun tak apa. And then kita lukis straw. Bulat, hijau, atas. And then curve. Baca-baca lah dia start kat mana straw. And then dia start di sini tak ada pembaris lah. Saya tak tahu. Tak lurus pun tak boleh. Tarik sini. Like this. Dan dekat penutup ni besarkan sikit. Lepas tu kat sini kan dia stop. So, tapi nanti kita remaskan balik. Kita padam. Dekat penutup dia mesti ada design. So, kita lukis macam ni. Labe. Okay, kalau dekat penutup boba kan dia selalu ada design. Lebih baik. Baik macam ni. Belum atas sikit. Sini. Sini pakai ribbons. Comel. Dan boba mesti ada. Boba. Ni bulat je. Bulat-bulat. Bulat. Bulat. Lepas tu kalau boba mesti ada flavor lain. Kita letak ke coconut jelly. Coconut jelly sedap apa? So, tak coconut jelly. Betul lah aku tak beta. Brandon Bees beta kan. Chili. Lepas tu siap. And then dari marker kita outline part mana yang kita nak tekankan. So part yang dekat straw tadi so straight line and then hijau. And then dekat penutup dia. Penutup. Tak apa. Tak sama pun tak apa. Asalkan ada. This tu. Ni mesti darah minum sebab tu dah separuh. Tak puasa. And then bekas dia tadi curve kat bawah. Oh my god. Sini. Tak apa. Sini. Lepas tu mesti lukis air kat dalam. Sini tadi ada design penutup.
lukis spray tadi. Mata dia macam comel. Telinga dia, and then hidung dan mulut, and then lukis boba bulat-bulat. Lukis mata ada kuku, mata ada kuku, letak. Sini pun sama lah. Mata ada kuku dia very nice, so it's fun. Lepas tu tambah lah macam droplet air. Kan ada nampak dia basah. Dan colour dia, mak tak ada colour apa-apa. Tutup je buat colour biru. Colour biru. Straw kita buat colour pink. Saya comel sikit. Kalau straw pink, korang mesti tahu kalau straw pink kedai mana. Kalau straw pink usually kalau bubble tea kuplok. Kalau air kita pakai susu sebab kita ambil air milk tea, so kita boleh colour macam ni. Kalau colour boba ni just up korang lah, korang suka air apa, so just colour je air yang korang suka. Contoh kalau suka taruh buatlah colour purple, kalau suka milk tea bolehlah colour putih susu. Kalau suka coklat, colourlah coklat. Tapi tak, kalau coklat nanti tak nampak boba pula. So, salah. Sebelah kecil yang ada buku. Ada buku kita colour ni je. So, ada buku kita colour. So, buku kita colour ni je. So, coklat lah. Ini dia bulat dia sangat. Just slightly brownish. Then noodles. Kita buat macam itu. Kita gelapkan sikit bagi nampak dia glossy effects. So, gelap sangat tu gelap. Boleh lah ni. Masya dah boba. Macam mana adik-adik? Senang tak nak lukis? Kalau senang dan seronok, adik-adik boleh dapatkan buku macam mana nak lukis makanan dan minuman dekat website bestnya.com.my.
Kalau adik-adik nak lagi buku lukis macam ni, jangan lupa subscribe, like and share video ni. Dan jangan lupa untuk klik notification supaya korang tak lupa untuk next video. Bye!